Jangan tunggu kerajaan tukar baru nak simpan emas. Kalau kerajaan Kelantan tukar, dinar emas pun jadi tak laku ke? Ramai juga yang tanya saya soalan ni. Nilai emas tidak bergantung kepada siapa yang keluarkan. Kononnya kalau kerajaan tukar, dinar Kelantan dah tak laku. Sebenarnya itu tanggapan yang silap. Sebab apa-apa pun berlaku pada kerajaan, emas tetap emas. Satu dinar Kelantan tetap 4.25 gram emas 916. Emas ni universal. Kita boleh jual di mana-mana kedai emas dalam dunia. Hatta jual kepada orang persorangan. Nilainya datang dari berat dan keturunan, bukan siapa yang keluarkan. Kalau pengeluar itu masih wujud, itu satu bonus sebab kita boleh jual semula dengan spread yang lebih rendah. Contoh macam public gold. Kita jual balik di public gold, kita dapat harga yang lebih baik. Jangan tunggu kerajaan tukar baru nak simpan emas. PM saya ataupun klik bawatan di bio untuk mula simpan dinar dengan cara yang selamat dan mudah.